Tekan butang File dan pilih ikon Manufacturing dan tukar nama. Jangan tanda pada kegunaan kegagalan template dan tekan butang OK. Pilih MMNS MFG NC dan tekan butang OK. Pilih ikon Assembler Reference Model. Tekan butang kiri dan pilih Default Constraint dan tekan butang Done. Pilih ikon Automotive Workpiece. Dan pilih ikon Standard Orientation dan tekan butang Done. Pilih MFG Setup pada Operation Setup dan klik Machine Tool and choose Cutting Tool. Tekan Apply dan tekan OK. Pilih Coordinate System. Tekan Ctrl dan klik pada permukaan, sisi dan tepi serta tekan Standard Orientation. Tukar kepada Z dan flip Y. Tukar nama kepada M0 dan tekan OK. Tekan pada ikon Machine Zero dan tanda pada M0. Tukar volume kepada 10 dan tekan Apply dan tekan OK. Pilih Done and Return, Machining and NC Square dan pilih Volume serta tekan Done. Tanda pada Windows Parameter Tool dan tekan Done. Tukar Size Tool pada 12:5. Tekan Apply dan tekan Select Tool and Return. Masukkan nilai pada Cut Fit iaitu 100. Step Dip iaitu 1. Step Over iaitu 2.5. Clear Disk iaitu 2. Spindle Speed iaitu 500 dan tekan OK. Pilih ikon Mail Windows dan tekan pada permukaan Area dan tekan Done. Pilih ikon Sketch dan klik pada permukaan dan klik Sketch.
Klik pada garisan atas dan tekan Soft. Tekan ikon Type dan pilih Loop. Klik pada garisan lukisan dan tekan Next dan klik Done. Pilih Play Part dan Screen Play.